So, melalui bimbingan mereka, so apa yang saya dapat bila saya belajar dengan mereka? Dan again, saya highly recommend anda belajar dengan diorang. Kalau diorang nak ajar lah. Saya tak sure diorang masih lagi aktif mengajar ke tidak. Sebab podcast pun dah tak update. So, saya jumpa strategi trading yang betul. So, kenapa sekarang saya boleh ataupun kenapa sekarang saya buy bila harga naik sedangkan semua orang lain sell at resistance? Sebab saya belajar dengan diorang. Saya faham kenapa kita kena buy at resistance. Sebab apa? Sebab 10 trilion tengah buy, market keep on pushing up. Kenapa kita nak pergi lawan? So penjelasan atau perincian macam ni yang saya belajar dengan diorang. Sebelum ni saya pun mungkin macam anda, belajar dekat YouTube, belajar dekat buku, cakap okay, dekat resistance sell, dekat support buy. Tapi kenapa? Ataupun buy at resistance. So penerangan tu saya tak jumpa sebelum tu. Tapi bila belajar dengan diorang, perincian tu saya dapat. Dan bila dalam kelas tu, saya tanya soalan, dia bantai saya balik. So, imagine tak betapa humble dan malunya saya dalam kelas tu, dalam kira-kira 20 orang, saya tanya soalan yang sangat-sangat basic dan sangat-sangat uh, sangat-sangat tak patut ditanya lah. Okay. So, baru saya sedar, weh, teruknya aku sebenarnya. So, itu yang pertama. Yang kedua, saya belajar cara kawal emosi dan psikologi dengan lebih efektif. So, apa yang diorang ajarkan tu, barulah saya faham. Macam mana kita nak kontrol kita punya emotion dan psikologi. Tu yang saya belajar pasal subconscious mind, conscious mind. Kenapa kita susah nak kawal emosi bila trading? Kenapa kita, uh, kenapa, apa ni? Yalah, kenapa kita susah nak berjaya dalam trading? Kenapa psikologi trading saya tak boleh nak kuasai? So, saya akhirnya berjaya jumpa jawapan dia uh, bila saya belajar dengan diorang. Oh, apa soalan dia? Soalan dia adalah, okay, contoh soalan tu macam ni. Market masa tu tengah turun. Kemudian saya tanya dia, uh, dalam bahasa Inggeris, saya tanya dia, what if the price go up there and shouldn't we sell at that point? So, saya tanya soalan macam tu. Dia tunjuk chart, saya jawab macam tu. Sorry, saya tanya soalan tu. Lepas tu, dia bantai saya balik. Dia cakap, from your question, should have, could have, you are supposed to do this or do that. That's all based on benda yang belum jadi. So how can you trade like that? How can you trade based on guessing? Macam mana anda boleh trade dengan meneka market nak ke sini, market nak ke sana? So you should be trading the now. You should be present. So benda-benda macam ni masuk dalam workshop dia orang 2 hari tu memang kau-kau lah saya kena belasah lah. Saya tanya soalan je dia belasah. Saya tanya soalan je dia dia kenakan saya kau-kau. But itu yang diperlukan. Kalau diorang tak tegur, siapa lagi nak tegur? Kita of course. Apa nama dia? Shock sendiri. Kita sentiasa rasa oh kita dah tahu kan. Baca banyak buku siap mengajar lagi. But bila you join kelas, rupanya banyak lagi you tak tahu. Kemudian saya memanfaatkan tools yang sangat membantu dalam trading. Dan benda ni tak ada orang ajar. Masuk kelas baru tahu, oh rupanya boleh macam ni. Oh rupanya boleh letak benda tu. Oh ya rupanya entry tu patut dekat area ni sebab apa. So benda-benda tools yang sangat membantu dalam trading tu mereka ajarkan. Sebelum ni saya tak tahu pun kita boleh set alert. Rupanya bila kita boleh set alert tu, kita dah tak payah nak monitor market dan tak payah nak resah pun apa yang berlaku dekat market. Dan ini adalah sangat-sangat kritikal. Saya tahu kelemahan saya dalam trading. Macam yang saya cakap tadi lah. Saya boleh tahu, saya akhirnya sedar dan tahu kelemahan saya dalam trading. Sebab ada feedback loop melalui assignment yang perlu disiapkan. Kita bagi assignment, kemudian dia akan bagi feedback. So sebelum ni kita hanya tahu nak trade je.
kita biasalah self-learning kan. Sedangkan masuk universiti, kita buat assignment, lecturer ajar. Lepas tu kita buat assignment. Dan kita diberi markah. Tapi bila kita trade, kita nak buat duit, kita dah tak ada benda tu. Kita forget about that thing at all. Kan kita terus redah je. Kita terus rogol market tu sesuka hati kita. Jadi melalui apa yang dia ajar, okay, style dia hari ni dia ajar, besok hari ni dia ajar, end of the day dia bagi assignment, besok dia akan uh, dia suruh kita present. So assignment dia senang je. Dia cakap, okay, malam ni saya nak anda semua tengok chart, cari setup yang anda nampak boleh trade minggu depan. So kita carilah. Masa tu dia ajar stocks trading. So saya carilah. Tak pernah trade saham, tapi dia ajar. Kita buat je. Dan jawapan saya diterima. Okay, nombor 5. Ni pun sangat-sangat kritikal. Saya ada tempat rujukan dan trading buddy yang boleh membantu saya serta mendengar. Okay, ini very critical. Mendengar luahan hati saya dalam trading. Trading is a very lonely profession. You tak ada kawan yang akan dengar you punya masalah. You tak boleh cakap dengan anak-anak, you tak boleh cakap dengan wife. They don't understand a thing. Dan anda tak boleh cerita dengan trading circle anda. Kalau anda loser, besar kemungkinan circle anda pun loser. Anda cerita kat diorang. Diorang pun bagi feedback benda yang salah. Betul tak? Losers breed more losers. Anda nak cari trading buddy yang daripada kelompok 5% profitable trader, mana nak cari? Sangat-sangat susah. Dan mereka pun tak nak timbulkan diri. Trading is a very lonely profession. You kena ada trading buddy yang boleh bantu anda, yang boleh improve anda punya trading, yang boleh bagi feedback pada anda dan mendengar luahan hati anda dalam trading. Sekarang ni, trading buddy saya kalau kat Malaysia, saya boleh cakap CZ dengan Alan. So itulah dia. Kalau ada apa-apa berlaku dalam trading saya akan cerita dengan dia orang. Tapi tak ada banyak benda yang tragis lah. Benda-benda biasa. Kalau kita nak macam exchange pendapat kan pasal trading, saya akan kongsi dengan dia orang. Saya akan minta pendapat dia orang. So bila saya join program tu, saya ada kawan-kawan trader daripada uh, seluruh Asia Tenggara lah. Sebab yang join tu daripada Manila, Filipina, daripada Singapore, kemudian daripada India pun ada. So adalah kawan-kawan yang betul-betul serius nak jadi profitable trader. Saya boleh merujuk kepada mereka dan mereka boleh membantu saya dan mendengar luahan hati saya dalam trading. Saya lebih realistik dan memahami trading secara lebih mendalam. So barulah saya tahu macam mana nak buat return besar dalam trading. Adakah ianya realistik? So jawapannya adalah ya. You boleh buat, you can make big money from trading. You can make big returns. Tapi return always equals to risk. You nak return besar, you kena ambil risk besar. There's no way you can take small risk by there's no way you can take small risk and expecting a big gains from your trades. Jadi saya bersikap lebih realistik dan memahami trading secara lebih mendalam. So itulah dia apa yang boleh membuatkan saya berjaya pada hari ini. Sebab saya join program face to face, saya spend itu yang saya join kelas 2 hari dekat Singapore, 2 hari dekat Manila. Tapi in between that time, dia ada video tutorial, dia ada podcast. So dia ada buat masa tu lah dululah dia ada social media. So saya banyak ikut dia punya sharing, continuous learning dengan dia orang. Tapi sekarang ni hanya Morit saja yang ada social media, Instagram. Rolf totally dah tak ada. Dia hanya blogging dengan podcast saja. Blogging, podcast dengan YouTube. Dia dah memang off social media. Dan saya pun nampak makin tua ni saya tengok makin banyak benda tak apa-apa dekat social media. Saya pun rasa tak ada benda yang saya nak tunjuk kat social media. Sebab saya trader kan. Saya bukannya nak menjual apa-apa.
So based on apa yang saya belajar dengan diorang ni, my learning points, so itulah yang boleh membuatkan saya achieve performance macam hari ni. So 2018 dengan 2019 adalah kira-kira 6 tahun lepas. Tapi daripada apa yang saya belajar tu sampai hari ni saya carry pembelajaran diorang. Dan sampai hari ni pun saya masih lagi dengar podcast mereka berulang-ulang kali. Saya jenis tak suka tengok YouTube sebab saya tak nak uh, duduk menghadap skrin. Okay, saya memang dengar podcast. Sebab podcast ni kita boleh dengar sambil driving, sambil-sambil kita workout. So itulah sebab tu saya lebih sukakan podcast. Another podcast yang kalau anda nak dengar adalah Alpha Mind daripada Steven Goldstein dengan Mark Randall. Both are renowned trader hebat. Boleh dengar. Dia orang pun interview Mark Minervini, Peter Brand, uh, Linda Rashki, so Alpha Mind. So dengarlah podcast Alpha Mind juga. So all this is not possible kalau saya tak join proper mentoring program, proper coaching program. So saya sekarang ada someone yang I look up to bila saya nak improve saya punya trading. Tak macam dulu-dulu lah. Dulu-dulu tak ada. Okay, tak ada. Pandai-pandai short sendiri, belajar sendiri. But memang big difference bila you belajar dengan orang yang betul. Okay, so jangan belajar sekadar belajar join class. Orang tu mungkin orang yang salah untuk bimbing kita kan. Dia sekadar nak makan duit. But when you get the right person, memang sangat-sangat bersyukur lah. Contoh macam saya lah jumpa Trade Society ni. Dia boleh achieve things that dulu impossible, but now it's possible. Kalau anda masih berdegil, anda masih lagi bersemangat, dan anda masih lagi nak berusaha jadi the 5% winner, inilah saya punya nasihat lah. So pertama sekali, anda kena stabilkan kewangan terlebih dahulu. Anda takkan boleh jadi trader yang profitable kalau anda asyik fikir nak buat duit ataupun nak selesaikan masalah kewangan anda melalui trading. Jadi first step anda kena buat adalah stabilkan kewangan anda terlebih dahulu. Kalau dia memakan masa setahun, 2 tahun atau 3 tahun, ambillah masa secukupnya. Okey, stabilkan kewangan anda terlebih dahulu. Kalau anda punya kewangan tak stabil, anda asyik stres tentang duit, anda takkan boleh nak trade dengan tenang. Dan dalam trading, orang yang tenang akan menang. Betul tak? Setuju? Orang yang tenang akan menang dalam trading. Jadi first of all, stabilkan kewangan anda terlebih dahulu, okey? Jangan trade sebab desperate. Anda tak akan boleh nak anda tak boleh nak move further lah kalau anda desperate dalam trading. Seterusnya, oh sorry. Anda kena set expectation yang realistik. Anda kena bersedia untuk berusaha bertahun-tahun. Okay. Berapa tahun? Saya tak boleh nak cakap. Itu depend pada anda fast learner ataupun slow learner. Dan kadang-kadang ada orang dah bertahun-tahun, dia masih lagi tak faham trading ni macam mana. Dia masih lagi tak boleh nak train dia punya subconscious mind ataupun prefrontal cortex tadi. So itu memang uh, depend pada individu. So sebelum anda nak bersedia untuk berusaha bertahun-tahun, kembali balik kepada poin yang pertama, anda kena ada apa? Anda kena ada steady income. Anda tak boleh ada anda tak boleh harapkan trading untuk income anda tak boleh harapkan income trading okey untuk menampung kehidupan anda ketika anda masih lagi nak training ataupun belajar. Ramai silap macam tu. Masa belajar sibuk nak trade dan harapkan duit trading untuk menampung kehidupan dia. Okey, itu salah. You akan stres, anda akan stres. Sebab trading anda belum tentu lagi menjadi. Jadi sementara itu, okey, buat trading secara part-time. Belajar dulu. Okey, asah skill anda dulu. Dapatkan ilmu yang betul, bimbingan yang betul. Pastikan ada steady income. Barulah anda ready untuk berusaha bertahun-tahun.
Tapi janganlah usaha dengan ilmu yang salah. Anda tak akan ke mana-mana. Okey, ini sangat-sangat penting dan ramai orang tak nak buat benda ni. Anda kena konsisten profit di demo account selama 3 bulan sebelum guna real account. Tak ada siapa yang pergi berperang tanpa melakukan persiapan. Betul tak? Mana ada orang yang pergi berperang, okey, hari ni daftar, besok terus pergi, hantar pergi medan perang. Tak ada. Dan kalau anda pernah dengar orang cakap apa? Demo account tak mencabar lah, tak apa, tak ada feel. Okey. Jawapan saya bagi penampar dulu. Lepas tu saya cakap, kalau dekat demo account pun you tak boleh buat duit, apa harapan anda boleh buat duit dekat real account? Cuba jawab. Apa harapan anda nak buat duit dekat real account kalau dekat demo account pun anda tak boleh nak profit consistent? Kalau anda boleh profit consistent dekat demo, barulah ada harapan untuk anda profit dekat real account. Dan setelah saya terjebak dengan prop trading, dia mana ada real account dah. Anda tetap trade demo account juga. So sebab itulah nasihat ni sangat-sangat relevan. Anda kena berjaya dekat demo account dulu. Barulah anda boleh cerita pasal real account. Dan in fact, zaman sekarang ni tak ada real account, tak apa. Kalau anda nak buat duit besar daripada trading, buatlah secara prop trading. Prop trading tu, terus trade modal 100 ribu, 200 ribu, 50 ribu. So, setiap kali anda profit 5% pun dah kira lumayan. Dah dapat 5 angka ringgit sebulan. Jadi, tolonglah. Kalau anda masih lagi loser, go back to basic. Patah balik. Okay? Tak apa. Market sentiasa ada. Dan tak ada apa anda nak kejar. Trade balik demo account. At least 3 bulan. Contoh, anda ikut balik saya punya proses yang saya syorkan sebelum ni, yang saya share. Cuba buat banyak 3 cycle ataupun 60 trade. Tengok, anda boleh tak buat uh, Tengok, anda boleh tak buat net profit daripada 3 cycle tersebut. Alright? Nombor 4, jangan terlalu fokus kepada teknik. Itu cuma 10%. 90% kejayaan anda akan bergantung kepada psikologi trading. Belajar untuk kawal emosi itu adalah perkara nombor 1 dalam trading. Inilah benda paling susah dalam trading, iaitu mengawal diri. So, mengawal diri daripada apa? Mengawal diri daripada buat benda yang salah bila loss berlaku. So, bila loss, kita akan mudah hilang kawalan. Sebab tu anda kena belajar untuk kawal emosi dalam trading. So, itulah yang paling susah dalam trading ni. Mengawal diri. Yalah, dalam trading bukannya kena mengawal pekerja, mengawal bos, mengawal customer. It's just mengawal diri. Okay? Mengawal diri daripada bertindak gelojoh ataupun impulsif bila loss berlaku. So, itulah nombor 1. Belajar untuk terima loss dan jangan react. Jangan revenge kalau orang, kalau orang pula. Kalau market tak menyebelahi kita. Nombor 5. Anda kena ada trading business plan dan ia perlu ditulis dalam buku. Jangan simpan dalam komputer. Trading business plan adalah satu plan di mana anda akan tulis pairs apa anda trade, time frame apa anda guna, berapa modal, berapa target, berapa instrumen, berapa apa lagi? Strategi apa anda akan gunakan dan macam-macam lagi. Segala perincian tentang trading anda akan masukkan dalam trading business plan. Termasuklah trading age. Trading age tu your strategi lah. Pukul berapa nak trade, uh, bila profit, apa yang anda akan buat, bila loss, apa yang anda akan buat. Okay. Dan banyak macam-macam lagi. Okay. Benda yang anda kena ada dalam trading business plan. Boleh cuba Google, okay, trading business plan template kalau anda nak cuba. Ataupun kalau anda nak cuba cari rujukan kan. Trading business plan ni apa? Dan saya belajar pasal trading business plan ni daripada join workshop Trade Society.
Saya dapat template, okay? Dia bagi tahu apa kena ada sebagai seorang trader. So, saya percaya ramai tak ada benda ni. Kalau tak ada, anda kena ada. Benda ni wajib ada. Sama juga dengan journaling. Benda yang wajib ada ataupun wajib buat. Dan akhir sekali saya punya nasihat lah cari orang yang boleh ajar, mendengar luahan, bagi assignment dan semak kerja anda. Janganlah dia bagi assignment, anda buat lepas tu dia pun tak cakap betul ke salah. So hanya orang lain yang boleh menilai kekuatan dan kelemahan anda. Saya highlight dekat situ, orang lain. Kita tak boleh nampak tau kelemahan kita. Kita tak boleh tahu apa benda yang kita buat salah. Kita rasa apa dia? Shock sendiri. Kita fikir kita hebat, kita baca buku kita dah tahu okey, buku ni cakap buat macam ni. So kita pun buat. Rupanya benda tu salah. Orang yang tulis buku tu rupanya buat duit dengan jual buku bukan sebagai trader. Benda ni tak tak benda ni tidak menghairankan Memang ada orang yang macam ni. So, anda kena cari orang yang boleh ajar, mendengar luahan, bagi assignment dan semak kerja anda. Sebab hanya orang lain yang boleh menilai kekuatan dan kelemahan anda. Hanya orang lain boleh point out kelemahan anda untuk anda perbaiki. Sama yang macam saya lalui bila saya join program ataupun mentoring program dengan Trade Society tersebut. Baru saya tahu, saya punya kesilapan tu semua adalah kesilapan remeh dan sangat-sangat basic. Dan saya rasa masa tu saya masih lagi ada mentality nak win rate tinggi. Bila saya belajar barulah saya tahu. Sebenarnya antara 30 to 50% kita punya win rate. Tak ada win rate yang konsisten lebih daripada 60%. Kalau ada, benda tu tak berkekalan. Yang berkekalan adalah win rate sekitar 30 to 40%. Tetapi bila win 30 to 40% tu, itu yang dapat home run ataupun monster win. Dapat monster win, kita boleh cover balik loss dan dapat net profit. So inilah dia 6 nasihat yang saya akan bagilah. Okay. Kalau anda masih lagi tegar, anda masih lagi percaya, anda masih lagi ada minat mendalam terhadap trading, you percaya trading boleh mencap anda boleh dapat FTE freedom melalui trading. Anda nak lifestyle yang anda design sendiri tanpa perlu tertakluk kepada arahan orang lain, then this is some of the things yang anda kena buat lah. Okay, some of the things. So benda-benda ni. So saya harap anda semua ukuran kewangan stabil. Okay, good question Uh, kalau kita punya komitmen 3,000 sebulan, dah masuk semua hutang, yuran sekolah, elektrik, api air, insurans, 3,000. So kita kena ada double income. Income kita kalau lebih 6,000, maknanya 6,000 income, komitmen 3,000. So itu adalah yang the best lah. Tapi ramai orang apa dia? Gaji 3,000, expenses 2,900, balance 100 je. Ramai orang macam tu. Saya sebagai CFP banyak consult uh, orang ramai. Memang dia punya tu lah. Ramai orang tak ada saving, tak ada backup pun. So macam mana anda nak jadi trader yang efektif kalau kewangan anda tak stabil?